Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Johari selaku Project Management bagi grup ni dan juga QA bagi bulan ni. Nama grup kami ialah Silent Guide. Saya ingin menceritakan sedikit tentang permainan 2D yang kami buat, iaitu nama game kami ialah Teenage Trouble. Okey, Teenage Trouble merupakan sebuah permainan 2D yang menggabungkan elemen aksi dan cabaran. Dalam permainan ini, pemain akan mengawal watak kecil untuk menyelamatkan sesuatu di dalam dunia yang penuh dengan halangan. Kalau korang nak tahu apa yang sesuatu tu, korang try main dulu game ni. Matlamat utama permainan ini adalah untuk membantu watak menyelamatkan sesuatu yang dirahsiakan daripada dunia penuh bahaya dengan melompat dan mengelak. Pemain perlu bermain hanya 2 level sambil menyelamatkan sesuatu yang rahsia untuk maju ke tahap seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Nabihan bin Hazrain. Saya memegang role sebagai game design. Game design ni dalam game kami saya merakamkan pada 2 level, iaitu level 1 dan level 2. Game design ni saya tugasi adalah mendesain tileman. Tileman ni ialah satu susunan grafik berbentuk grid yang digunakan untuk menginap peta atau permukaan dalam permainan. Setiap tile ni dia mewakili sebahagian kecil daripada keseluruhan latar permainan seperti tanah, dinding ataupun objek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatul Ashraf bin Muhammad Rais. Dalam kumpulan ini saya ditugaskan sebagai game designer. Saya ditugaskan bersama Faris Nabihan. Dalam proses pembuatan game ni, tugas saya adalah untuk mencari desain yang sesuai untuk game kami, iaitu kami semua dah berbincang untuk menggunakan konsep penjara. Jadinya saya telah pun memilih beberapa tile maps dan aset yang sesuai untuk diletakkan dalam game kami. Saya telah memilih beberapa aset dan tile maps yang mengikut tema kami, iaitu bertemakan sedikit gelap dan berlatar belakangkan penjara sesuai dengan game kami, iaitu Tiny Trouble. Saya juga telah memilih beberapa karakter untuk diletakkan di dalam game, iaitu villain tersebut, iaitu minion purple dan minion kuning yang untuk diselamatkan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Mazakri dan saya berperanan dalam bekerja sebagai programmer untuk menganimasikan pergerakan-pergerakan seperti player, enemy dan juga track-track yang tertentu. Jadi saya juga terdapat banyak cabaran dalam buat program ni, seperti center error dan sebagainya, yang berikan saya challenge untuk nak selesaikan coding tersebut. Saya juga berkait rapat dengan role-role yang lain seperti designer, artis dan juga QA yang membantu saya dalam membuat program ini dengan lebih lancar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Aidil Hisham bin Ilyas dan saya sebagai game artist. Tugas saya adalah untuk melukis main karakter. Untuk projek game ini, saya bertanggungjawab sebagai game artist. Saya cipta watak utama menggunakan seni pixel. Watak ini diinspirasikan daripada watak Gru dalam filem Despicable Me. Saya mula dengan melakar bentuk asas menggunakan pixel. Kemudian saya warnakan dan animasikan watak ini supaya sesuai dengan gaya permainan 2D. Saya pilih watak Gru sebab dia karakter yang unik dan senang dikenali. Untuk game ni, pada peringkat awal kami telah mengadakan perbincangan secara berkumpulan untuk menentukan tema dan tajuk permainan. Penggambaraan di dalam sebuah bandar yang lama adalah kami punya tema permainan. Tajuk permainan yang dipilih ialah Teenage Trouble berdasarkan sebuah movie. Setelah tajuk dan tema kami pilih, kami membahagikan tugasan secara adil berdasarkan kemahiran setiap ahli kumpulan. Okey, dalam proses mereka bentuk permainan, kami telah membuat beberapa keputusan penting. Dari segi gaya visual, kami memilih gaya pixel 2D untuk game kami.
Kami juga menentukan mekanik utama permainan seperti sistem point dan melawan musuh. Seterusnya, kami memulakan fasa pembangunan menggunakan perisian iaitu Unity. Setiap modul permainan dibina secara berperingkat, bermula dengan asas pergerakan, animation dan item-item yang terdapat di setiap level. Sepanjang fasa ini, kami juga menghadapi beberapa cabaran seperti bug dalam kod dan animasi tidak selari. Namun, kami berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Lepas selesai pembangunan awal, kami menjalankan ujian permainan. Ujian dilakukan oleh semua ahli kumpulan serta beberapa pemain luar untuk mendapatkan maklum balas. Kami menguji dari aspek fungsi, kesilapan teknikal iaitu bug dan keseronokan permainan. Berdasarkan maklum balas, beberapa penambahbaikan dibuat terutamanya pada keseimbangan skor, kelajuan watak atau kesukaran cabaran. Dan dengan itu kami telah menambah nyawa bagi pemain sebanyak 5 nyawa. Akhir sekali, hasil akhir permainan kami adalah sebuah permainan yang bertajuk Tiny Trouble yang boleh dimainkan di laptop. Permainan ini memberi pengalaman seperti cabaran yang sesuai untuk setiap peringkat umur. Kami amat berpuas hati dengan hasil projek ini kerana ia bukan sahaja menguji kemahiran teknikal tetapi juga kekuatan kerja berpasukan kami. Sekian, terima kasih.